dekat saya punya pinggang ni ialah keris yang saya bukan beli daripada Malaysia dan saya bid ini daripada UK. Kebanyakan keris-keris Melayu banyak antik disimpan di sana dan banyak jugalah peminat daripada Malaysia yang berhasrat untuk ambil semula keris-keris ni daripada negara sana sebab dia milik kita. If the world can see its value, we must see it too. This is more than a blade. It is a piece of our soul. The Kris has an aura, a quiet force that draws people together. Collectors, craftsmen, and performers standing side by side, bound by the same passion. The silat, the Kris, different expressions of the same spirit. Here, heritage breathes. Here, identity shines. Dulu diperturunkan kepada kita oleh orang tua-tua benda ni kan. Jadi kita nak memupuk kecintaan tersebut terhadap seni budaya warisan yang ada di negara kita ni. Yes, this is a competition. Every blade judged, every detail weighed to decide who stands first, second, or third. But the true prize is not a trophy. The real victory is the gathering itself. Because in the presence of the Kris, everyone wins. The Kris is a gentle force, uniting hearts, keeping a legacy alive. Alhamdulillah, saya dah berjaya panggil tokoh-tokoh yang hebat daripada seluruh Malaysia. Dan kita sedekahkan Al-Fatihah lah kepada adik guru kita, adik guru Nur Haiza. Itulah event yang pertama kami berjaya panggil dia dan itulah yang terakhir. Malaysia sebenarnya kehilangan satu pemata yang sangat tiada tanding nilainya. Dialah yang orang kata the only adik guru Malaysia yang hebat, sangat hebat. That day was a triumph and a farewell. The last gathering where a master's voice was heard. Sebab senjata Melayu sebenarnya dia bukan, sebab kerana dia cantik gini, dia bukan untuk berlawan. Jadi kita melihat dia sebagai satu kesenian daripada warisan Melayu di tanah air kita. A weapon transformed into friendship, and not formed to be cherished, not wielded. Kalau perasan, keris ni tidaklah berbentuk lurus, tetapi dengan binaannya yang tidak simetri ni, tetapi dia seimbang. Balanced, even in its curves, a harmony of craft and philosophy, an identity you can hold in your hands, a legacy you can pass to the next generation. Saya tertarik dengan keris ni semasa umur saya lebih kurang 8-9 tahun lah. Lebih kurang 11-12 tahun saya pula mempelajari seni silat. Dari situ pula kita bergelanggang. Okey, lepas tu kita bermain dengan keris. Pertama kali saya main dengan keris. Keris kepada saya time tu saya tak lepas lah. Sampai kata dibawa ke rumah pun, kalau tidur pun saya dakap keris tu. Some connections are forged in childhood and never fade. Di tangan saya ni adalah sebilah keris yang mana full set keris ni daripada hulu ke sarung ke bilah sepenuhnya adalah daripada buatan saya lah. Saya buat ni khas untuk anak lelaki tunggal saya yang beluk, kalau di sini kira beluk 33. Falsafah Melayu ni dia lebih kepada bentuk tu pada flora dan fauna pada bangunan setiap bilah bangunan tu. Contohnya luk ni kita ambil daripada tangkai mayang kelapa. Kita boleh lihat dia punya lenggokan tu adalah rapat-rapat dan juga banyak memanjang. Hasrat saya sepanjang saya bertukang ni, saya mengharapkan warisan saya untuk meneruskan pertukangan ni lah. Sebab dia adalah satu-satunya anak tunggal kan. Kalau kata hilangnya saya ni, siapa nak teruskan? From father to son,
From master to heir, the kris is a vessel for legacy. Ada kris yang pendek, ada kris yang panjang dan fungsinya berbeza. Kris yang panjang begini, kebiasaannya besinya satu batang saja. Ya, satu batang, tidak ada pattern apa-apa, tidak ada corak apa-apa. Boleh dikatakan semua sultan di Malaysia ni ada kris yang panjang, iaitu dipanggil kris kebesaran. Salah satu fungsi kris panjang ini adalah untuk menghukmati seseorang. Caranya adalah kris yang panjang ni pesalah duduk, kemudian ditikam dari sini sampai menusi jantung. Maka matilah orang tu. Masa feudal dulu lah, masa sultan berkuasa penuh. Tak ada undang-undang seperti sekarang ni. Ya. Agaknya sebilah ini berapa harganya? Oh, kalau yang ini, kalau saya punya 50,000. Kalau saya yang punya, itu benda saya tak tahu lah. Ini dibuat dengan Wales Ivory, gigi ikan paus. Susah nak dapat. Lebih-lebih lagi perairan kita Malaysia ni tak ada tu. Sebab tu harganya mahal. Lagi di sini emas. Once an instrument of justice, now a priceless masterpiece. The value of a kris lies in its story, but when it holds identity, memory, and a soul, it becomes invaluable. Masters are growing fewer. The responsibility is now ours to protect not just a weapon, not just an art form, but a mirror of who we are.